5 negara terbesar di dunia. Ini adalah negara-negara yang mempunyai ukuran kawasan yang paling besar di dunia. Di tempat yang kelima adalah negara Brazil. Negara bekas tanah jajahan Portugal, merdeka pada abad ke-19. Negara ini mempunyai kawasan seluas 8,515 square kilometer. Negara ini juga mempunyai hutan Amazon, hutan hujan yang terbesar di dunia, yang dikenali sebagai paru-paru dunia kerana membekalkan oksigen yang paling banyak di dunia selain daripada laut. Di tempat yang keempat, negara yang paling besar di dunia adalah negara Amerika Syarikat. Amerika Syarikat mempunyai kawasan seluas 9,372 square kilometer. Pada awalnya negara ini merdeka daripada British pada tahun 1776. Namun setelah polisi westward expansion, pembelian tanah daripada Perancis dan Sepanyol menjadikan negara ini negara keempat terbesar di dunia. Di tempat yang ketiga, ini adalah negara China. Negara China sejak dari dulu sehingga kekini merupakan antara negara dan juga tamadun yang paling besar di dunia. Negara China mempunyai kawasan sebesar 9,706 square kilometer, menjadikan negara ini tempat ketiga negara yang paling besar di dunia. Di tempat yang kedua, ini adalah negara Kanada. Negara Kanada mempunyai kawasan sebesar 9,984 square kilometer. Negara yang merdeka daripada British, merupakan negara terbesar di Amerika Utara. Di tempat yang pertama, ini adalah Rusia. Negara yang paling besar di dunia. Negara ini mempunyai kawasan seluas 17,098 square kilometer. Ini adalah negara yang bermula daripada Empire Rusia yang meluaskan kawasannya satu persatu. Bermula daripada Ivan the Great sehinggalah Peter the Great. Negara ini membesar dan juga meluaskan kawasan tanah jajahannya. Korang ada belajar something hari ini, jangan lupa share dekat kawan korang dan follow Octoman Fazil untuk video-video yang lagi best. Jumpa lagi dengan video yang seterusnya daripada saya.